Bayangkan kau fikir hidup kau dah hancur, tapi Tuhan masih ada cara nak uji kau lebih pedih daripada yang pernah kau rasa. Kadang sudah jatuh ditimpa tangga dan kau tak tahu nak menangis atau terus berlari. Assalamualaikum semua. Nama aku Fikri, umur awal 40-an. Ini kisah hidup aku yang penuh luka. Kisah yang sampai hari ini aku masih tak mampu nak lupakan. Aku seorang ayah tunggal. 2 tahun lepas, isteri aku meninggal dunia akibat kemalangan. Sejak hari itu, hidup aku hancur. Aku cuba kuatkan diri demi anak aku, Aisyah. Tapi kadang-kadang kekuatan tu rasa macam dah habis. Awal bulan ni, aku kehilangan kerja. Bos aku tiba-tiba kata, "Maaf Fikri, syarikat tak mampu lagi nak bayar gaji awak." Rasa macam seluruh dunia ni runtuh atas kepala aku. Bayangkan, anak aku perlukan sekolah, makan minum dan aku tak mampu nak beri apa-apa. Hari tu aku balik rumah. Tangan aku masih menggigil. Kepala penuh tekanan. Aisyah lari sambut aku dengan senyuman manis dia. Tapi aku rasa macam aku tak layak untuk senyuman tu. Aku cuba senyum balik. Tapi air mata tu tumpah tanpa aku sedar. Malam tu, aku terdengar bunyi pintu belakang dibuka. Aku ingatkan jiran. Rupanya, adik ipar aku, Amir. Dia masuk rumah tanpa izin. Wajahnya serius. "Abang Fikri, aku dengar kau hilang kerja. Aku nak bantu." Aku cuba tolak bantuan dia, tapi dia tetap paksa. Aku rasa malu, tapi aku tak ada pilihan. Beberapa hari lepas tu, hidup aku makin terhimpit. Hutang mula menimbun. Aku cuba cari kerja lain, tapi jawapan yang aku dapat selalu sama. "Maaf, kami dah penuh." Suatu hari aku jatuh sakit. Kaki aku tergelincir dari tangga rumah aku sendiri dan aku terjatuh. Sakitnya tak pernah aku rasa sebelum ni. Aku menjerit tapi tiada siapa di rumah. Aisyah menangis, cuba tolong ayah dia, tapi dia masih kecil, tak mampu. Aku cuba bangun tapi semua rasa macam gelap. Masa tu aku rasa hidup aku dah habis. Semua masalah, semua kesedihan datang bertubi-tubi. Seakan dunia ni nak uji aku sampai aku benar-benar tak mampu bertahan. Tapi dalam gelap tu, aku nampak Aisyah duduk dekat aku, pegang tangan aku, matanya berlinangan air mata. Ayah, jangan tinggalkan Aisyah. Hati aku hancur. Aku tak boleh biarkan anak aku rasa kehilangan lagi." Hari-hari selepas itu, aku cuba bangkit. Aku tak dapat elak semua masalah, tapi aku belajar untuk kuat demi anak aku. Aku mula kerja kecil-kecilan, hantar Aisyah ke sekolah, walau dengan perasaan takut tak cukup duit. Setiap sen aku simpan untuk masa depan dia. Kadang-kadang, aku duduk termenung dan teringat hari-hari hitam tu. Kadang aku rasa hidup ni memang kejam. Tapi aku belajar satu perkara, walau sudah jatuh, walau ditimpa tangga, kita masih boleh bangkit. Kita masih ada harapan. Kita masih ada anak yang perlukan kita. Dan setiap kali Aisyah senyum kat aku rasa mungkin dunia ni masih ada cahaya yang menunggu. Walaupun hidup ni menyakitkan, aku takkan menyerah. Aku mesti terus kuat demi dia.